Selamat pagi semua. Terima kasih kerana hadir ke sesi taklimat tender hari ini. Terima kasih Puan sebab jemput kami. Projek sistem pengurusan baharu bernilai RM500,000 Malaysia akan dibuka kepada semua syarikat yang layak. Boleh semak dokumen-dokumen yang ada. Semua dokumen syarikat kami telah disediakan. Kami juga mempunyai pengalaman dalam projek yang sama juga. Bagus. Namun begitu, pemilihan akan dibuat secara telus berdasarkan prosedur dan penilaian yang telah ditetapkan. Okay, kami faham. Ada soalan ke? Jika tiada soalan lain, mesyuarat akan ditangguhkan. Terima kasih. Projek kita ni besar tau. Kalau kita dapat ni untung banyak. Tapi ramai pesaing yang buat. Kalau ikut prosedur biasa, peluang kita belum tentu tinggi. Tapi aku boleh lepas lah peluang ni. Jadi apa rancangan bos? Aku cuba cakap dengan Izan secara peribadi. Bos, jangan buat kerja yang langgar undang-undang. Let's, tak tahu aku buat. Puan Izan, sekejap kejap. Saya nak cakap sebentar sekarang. Ada apa tu? Okay, hari tu kita ada bincang pasal tender projek. Okay, saya harap syarikat kami dipilih. Tapi pemilihan juga berdasarkan merit dan kelayakan setiap syarikat. Tak apa, kami ada sedikit penghargaan untuk Puan. Apa maksud Encik? Alah, benda ni ada macam tak bilang sikit kan. Kami harap kalau Puan terima ni, Puan dapat pakai proses. Jadi kami harap Puan terima lah. Encik sedang cuba memberi rasa kepada saya ke? Ada lah ni, agak hadiah je. Ambil. Oh maaf, saya tak boleh terima. Ini semua salah. Hai Jen, awak nampak risau. Kenapa? Itulah, tadi saya ditawarkan rasuah oleh salah seorang peserta tender. Oh, serius? Dia cuba memberikan sampul berisi wang. Awak ada bukti ke? Ada, dia tinggalkan sampul yang ada duit dekat atas meja saya. Dan ni rakaman CCTV. Bagus awak tak terima. Tapi apa yang patut saya buat sekarang? Saya rasa kita kena laporkan pada SPRM dengan segera. Okey, saya setuju. Ya, siapa? Saya pegawai SPRM. Kami telah menerima laporan berkaitan cubaan rasuah. Ini bukti yang saya nak serahkan. Duit beserta dengan rakaman CCTV. Berdasarkan maklumat yang diberikan, siasatan akan dijalankan. Cik Wasi, sila ikut saya. Apa ni? Saya cuma nak mengharapkan tender tu berjalan lancar je. Memberi wang atau apa-apa imbuhan untuk mendapatkan kelebihan adalah satu kesalahan. Saya dah cakap dah jangan buat benda tu. Saya pun tak setuju dengan tindakan tu. Integriti adalah tanggungjawab semua pihak. Okey lah, saya nak kesilapan saya. Rasuah bukan sahaja merosakkan organisasi, malah menjejaskan masa depan negara. Integriti perlu diamalkan dalam setiap tindakan. Keuntungan sementara tidak berbaloi dengan akibat yang bakal diterima. Kejujuran sentiasa menjadi pilihan terbaik. Berani menolak rasuah adalah tanggungjawab semua. Saya telah belajar daripada kesilapan saya. Katakan Tidak kepada rasuah.